Paru sira sambal ini selalu sangat orang komplain. Kata liat lah apalah. Aku beli tak pernah liat. Assalamualaikum orang tua. Waalaikumsalam budak muda. Abang. Kau naik apa bro? Ha? Kau naik kereta apa? Ada dua. Kapal terbang, jentolak. Kalau setakat kau nak kencing aku, salah orang. Ni orang Melaka kau nak kencing. Baru kau datang kau nak apa? Paru belado. Mari. Nak tanya, asal orang selalu komplain kata atuk punya paru belado ni keras liat apa? Yang komplain tu Siapa? tak pernah datang. Oh, macam tu cerita dia. Selama atuk niaga sini belum seorang pun komplain benda ni liat. Kalau yang kata liat tu, mari-mari sini boleh bagi percuma. Kita makan dekat sini. Kalau liat tak payah-payah. Jangan bang, jujur bang. Ada customer cakap dia pernah dapat atuk punya paru belado ni liat oh. Tak ada, saya masuk okey je. Baik, terima kasih. Kalau sembang katak duduk atas bukit je lah. Tapi betul kalau rasa liat boleh datang balik dekat atuk. Datang dekat sini makan dulu. Tok, saya nak cuba boleh. Kalau lihat saya tak nak beli. Boleh, no problem. Wow. Ini atuk Melaka bukan sembang kosong. Baik. Okey tok 10. Kata selit susah nak cabut. Tu gambar apa tu? Ha? Dah tua. Naruto. Dah tua banyak tua. Sekarang kau nak campur apa? Campur. Ni sambal dia. Paru sira sambal. Sambal sos Sama sos Kalau yang cakap tu, Betul lah tu. Atuk cakap betul. minta mak cakap lah. Pada atuk simple je. Kau datang sini atuk bagi makan percuma dulu. Kalau yang tak pernah datang, mari datang sini. Kita rasa dulu. Baik. Asal dekat Melaka, atuk seorang dari yang jual ni. Kalau kau makan paru-paru kat kedai-kedai lain, paru sambal ke, itu semua kadang-kadang tak gebus. Memang lihat. Tapi yang ni saya makan paru dia tak ada bau. Tak ada dah. Dia Memang tak ada bau. Atuk masak paru ni saja 2 jam untuk bersihkan dia 2 jam. Oh yo. Okey, untuk empukkan dia, masakkan dia. Lepas tu potong 1 jam. Buka pukul 4 sampai pukul 12 malam. Cuti Senin Selasa Rabu. Location orang selalu tanya saya. Location kalau orang tanya tu simple je. Datang dekat Dewan Bukit Serindet, MBMB, Melaka. Aku kalau beli atuk punya paru belado, aku jarang buat video makan. Ini kali aku nak buat. Pasal apa? Paru dia ni lembut, bukan liat. Nampak? Putus. Lembut. Kau tarik kat lidi pun dah lembut. Macam mana orang tu kata liat? Kan? Aku selalu beli. Limit aku beli 10 ataupun 20 batang. Itu limit aku. Ni punya jahat dia sos dia. Ni sambal dia jahat. Masya Allah. Sedap. Kat Bukit Serindet. Batang.